Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sidang hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. InsyaAllah sementara kita menunggu azan Jumaat yang akan dikumandangkan, kita mengisi masa kita dengan majlis ilmu yang akan kita membahaskan fatwa-fatwa berkaitan dengan ibadat korban. Dan seperti mana kita tahu, kita berada di hari yang mulia, bukan sahaja hari Jumaat, tapi hari ini di Malaysia kita masuk hari Arafah, 9 Zulhijjah. Dan semalam berlaku ibadat wukuf di Arafah dan ibadat yang terpenting bagi ibadat haji. Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Jadi menunjukkan bahawa ibadat wukuf di Arafah ni adalah ibadat terpenting di dalam haji tersebut. Begitu juga kita di 10 terawal bulan Zulhijjah, yang mana kelebihannya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ash wa syaf'i wal waqt, termasuk daripada 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hazihil ayyam. Tidak ada hari yang lebih Allah Ta'ala cintai amal soleh padanya kecuali hari-hari ini, iaitu hari 10 terawal bulan Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah wal jihad. Sahabat tanya kepada Rasulullah, walaupun jihad ya Rasulullah? Maka kata Nabi, walal jihad. Hatta jihad pun amal soleh ni lebih baik berbanding jihad di jalan Allah, kecuali satu keadaan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bizalika bisyai. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan diri dan hartanya semuanya dan tidak kembali satu pun, maksudnya dia mati syahid dan gunakan semua hartanya untuk berjihad di jalan Allah, maka dia lebih baik. Itu sahaja keadaan yang lebih baik berbanding daripada amal soleh di 10 terawal bulan Zulhijjah. Jadi kita berada di hari-hari yang mulia yang mana dituntut untuk kita memperbanyakkan ibadat. Seperti contohnya pada waktu berwukuf di Arafah itu adalah waktu yang mustajab doa kita. Kata Nabi SAW, khairul doa, doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik, doa pada hari Arafah. Jadi waktu orang berwukuf tu adalah waktu yang sangat mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak berpuasa, kita berpuasa hari Arafah, mesti kena ikut kepada waktu kita. Tapi untuk berdoa itu mengikut kepada waktu orang berwukuf. Itu waktu mustajab. Kerana Arafah ni hanya satu sahaja di dunia ni, iaitu di Mekah. Jadi waktu mustajab doa itu kita mengikut Arafah, waktu di Mekah. Tetapi waktu puasa itu kita mengikut kepada kalender kita, iaitu pada hari ini 9 Zulhijjah. Dan waktu wukuf di Arafah itu adalah
satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada hari tersebut, bahawa Allah Ta'ala melepaskan ramai daripada hamba-hambanya daripada api neraka. Dalam satu hadis Nabi menyebut, ma min yaumin aksaru an yu'taqallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada hari yang Allah Ta'ala melepaskan lebih banyak hambanya daripada api neraka kecuali pada hari Arafah. Jadi hari Arafah ni hari yang Allah Ta'ala lepaskan. Mana-mana yang tercatat namanya min ahlina wal iyazubillah, daripada ahli neraka, maka hari itu Allah Ta'ala lepaskan mereka daripada list tersebut. Sebab itu antara doa yang mustajab ini disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Disebut doa yang paling aku sukai pada hari waktu Arafah itu adalah Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, lepaskanlah batang tengkuk aku daripada api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ataupun apa-apalah doa yang kita minta kepada Allah, jauhkan kita daripada api neraka. Ini doa yang paling Imam Ibn Rajab suka apabila tiba waktu Arafah tersebut. Kerana kita nak termasuk daripada, kalau waliyazubillah, kalau kita nak termasuk daripada golongan yang dikeluarkan daripada api neraka pada hari tersebut, ini peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi itu yang telah berlalu, yang kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melepaskan diri kita, keluarga kita, saudara kita, jiran-jiran kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari Arafah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kelebihan yang sangat besar. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, siyami yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Aku harap ataupun aku memohon kepada Allah dengan puasa ini diampunkan dosa tahun yang sebelum dan juga tahun yang selepas. Puasa hari Arafah fadilatnya adalah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita pada tahun yang lepas dan pada tahun yang akan datang. Para ulama' bincang apa maksud tahun lepas. Tahun lepas tu adalah tahun sekarang, 1446 ni. Kerana bulan Zulhijjah bulan 12, bulan Islam, di akhir tahun. Jadi dia maksudnya adalah bulan yang tahun yang kita duduk sekarang ni, Allah Ta'ala akan ampunkan daripada Muharram sampai Zulhijjah. Kerana kita dah berada di penghujung tahun. Nanti bulan depan Muharram, tahun baru. Jadi as-sanatil lati qablah tu bukan 1445 yang sebelum daripada ni, tapi tahun yang kita sedang berada sekarang, 1446. Wasanatil lati ba'dahu, dan tahun yang selepas daripada itu adalah tahun depan lah, 1447. Bermula daripada Muharram sampai Zulhijjah. Jadi dia menghimpunkan dua di tengah-tengah, mengampunkan yang sebelumnya dan yang selepas. Jadi 2 tahun ini, kalau kita puasa satu hari, pada hari ini, hari Arafah, maka itu kelebihan fadilat yang disebut oleh Nabi SAW. Menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Imam Nawawi menyebutkan bahawa dosa yang diampunkan ini adalah dosa-dosa kecil. Dalam innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Perkara yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi yang dimaksudkan dosa itu adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka perkara itu memerlukan kepada taubat dan juga perkara yang lebih. Bukan sekadar kita berharap kepada puasa satu hari kita ini untuk mengampunkan dosa-dosa yang besar. Jadi ini kelebihan puasa pada hari Arafah. Nanti akan ada satu lagi di bulan depan, bulan Muharram ni, puasa yang disebut sebagai puasa Ashura.
10 Muharram. Puasa Ashura. Puasa Ashura ni Nabi sebut saumi siyami yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatal lati qablahu. Puasa Ashura adalah fadilatnya mengampunkan dosa tahun yang sebelumnya. Jadi ada persoalan. Kenapa puasa Ashura 10 Muharram itu hanya menghapuskan dosa pada tahun sebelum, tapi puasa Arafah ni dua tahun sekaligus, yang lepas dan yang akan datang. Maka kata Imam Khatib Ash-Shibini dalam kitabnya Murni Muhtaj, kerana puasa hari Arafah adalah khusus bagi umat Nabi Muhammad. Ini perayaan kita. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Afdalul Anbiya, Nabi sebaik-baik Nabi, ketua para Nabi, Khatamul Anbiya. Jadi fadilatnya lebih, iaitu 2 tahun. Adapun hari Ashura adalah bersempena dengan Nabi Musa AS yang diselamatkan Allah daripada Fir'aun. Ada hadis yang masyhur bahawa Nabi SAW puasa hari Ashura kerana kaum Yahudi berpuasa kerana Nabi Musa. Jadi menunjukkan bahawa Ashura adalah untuk Nabi Musa, tapi hari Arafah adalah untuk kita sebagai umat Islam. Maka fadilat itu lebih berbanding daripada Ashura. Tapi kalau nak puasa dua-dua itu lebih baik. Tapi dari sudut Arafah itu adalah lebih dekat dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berbanding daripada hari Ashura 10 Muharram. Jadi itu yang disebut tentang hari-hari kebesaran yang kita berada sekarang ini. Jadi memandangkan kita sekarang pada 9 Zulhijjah dan esok kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah, Hari Raya Korban. Dan selepas daripada Hari Raya Korban itu ada 3 hari yang disebut sebagai Hari Tashrik, 11, 12 dan juga 13. Untuk perbahasan yang pertama, kita mengambil perbahasan tentang takbir raya, isyad hukum haji dan korban siri ke-20, kaifiyat dan juga waktu takbir Hari Raya Aidiladha. Jadi yang pertama, takbir ini ada 2 jenis. Ada yang disebut sebagai takbir musal, takbir yang mutlak. Kita boleh buat pada waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang bebas, bila sahaja kita nak buat. Ada yang disebut sebagai takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan solat-solat fardu, solat-solat maktubat, solat-solat fardu lah, solat selepas solat fardu. Jadi untuk takbir mutlak, disunatkan kita untuk bertakbir pada Hari Raya Aidiladha bermula daripada tenggelamnya matahari malam raya. Maksudnya kalau kita sekarang ni lepas masuk maghrib tu dah boleh dah takbir secara musal. Musal ni boleh bila-bila masa. Kita takbir dalam kereta ke, nak balik kerja mungkin tak sampai lagi kat rumah, boleh kita bertakbir di rumah ke, ataupun bila-bila masa. Sehingga solat sunat hari raya, takbiratul ihram solat sunat hari raya, itu waktu takbir musal. Bila-bila masa kita boleh untuk bertakbir, takbir yang mutlak. Kemudian satu lagi adalah takbir muqayyad, iaitu terikat dengan pelaksanaan solat-solat fardu. Maksudnya selepas daripada solat fardu kita bertakbir, maka ia bermula pada subuh hari Arafah. Bermula pada subuh hari Arafah, iaitu subuh kita tadi boleh untuk kita melaksanakan takbir raya. Jadi mula daripada subuh hari Arafah 9 Zulhijjah itu sehingga kepada waktu asar hari ketiga hari Tashrik. Jadi tempohnya lebih panjang. Subuh hari Arafah hari ini 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah tu waktu asar tu adalah waktu terakhir untuk takbir muqayyad. Jadi boleh untuk kita bertakbir apabila dalam waktu-waktu tersebut selepas daripada solat-solat fardu.
Dan ini disebut oleh ramai para ulama yang dicatatkan di dalam uh, artikel ini. Antaranya saya sebut daripada Buriyatul Tullab Syekh Daud Al-Fatani. Dan takbir muqayyad itu pada hari raya Aidil Adha maka dimulai daripada subuh hari Arafah bagi orang yang lain daripada orang yang haji, selain daripada orang yang menunaikan haji, hingga akhir asar hari Tasyrik, hari ke-13. Hari Tasyrik itu waktu terakhir untuk kita takbir muqayyad. Jadi takbir itu boleh dilaksanakan dan hukumnya adalah sunat. Jika tuan-tuan nak lihat, boleh lihat Irsyad Haji dan juga Korban siri ke-20. Dan selepas daripada hari raya Korban itu, ada disebut sebagai hari Tasyrik, 11, 12, 13. Hari ini adalah hari yang diharamkan kita berpuasa. Hari Tasyrik adalah hari yang dilarang kita berpuasa. Kerana Nabi SAW sebut, Ayyamut Tasyrik, Ayyamu Aklin wa Syurbin. Hari Tasyrik adalah hari makan dan juga minum. Maksudnya tidak boleh berpuasa. Jadi kalau seorang itu berpuasa, maka hukumnya adalah haram pada 12, 13, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Kemudian kita masuk kepada perbahasan tentang hukum pembahagian daging korban. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang ibadat korban ini, mana Allah Taala menyebut fasalli li rabbika wanhar, dan kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihkanlah korban. Wanhar tu maksudnya adalah sembelihkanlah korban. Jadi hukum ibadat korban di sisi mazhab Asy-Syafi'i adalah sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Maksudnya sunat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukannya. Dan apabila kita melakukan korban itu mestilah dagingnya diberikan kepada golongan fakir dan juga miskin. Ada bahagian yang kita berikan kepada golongan fakir dan juga miskin. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imu ba'isal faqir. Makanlah daripada daging korban yang engkau telah korbankan dan berikanlah makan kepada golongan fakir dan juga miskin. Jadi mesti ada bahagian yang secukupnya kita berikan kepada golongan fakir dan juga miskin. Dalam surah yang sama, ayat yang ke-36, Allah Ta'ala kata fakulu minha wa at'imul qani'al wal mu'tar. Makanlah sedikit daripadanya dan berikanlah makan kepada orang yang meminta dan juga orang yang tidak meminta. Maksudnya orang yang fakir ataupun orang yang kaya boleh kita berikan. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita nak membahagikan daging korban tersebut. Secara kebiasaannya, kita akan membahagikan daging korban ini kepada 3 bahagian. Kita dapat daging korban bahagian kita itu, maka kita bahagikan kepada 3. Yang pertama, 1/3 kita berikan kepada golongan fakir dan juga miskin. Ini yang utama. Kita berikan 1/3 daripada daging yang kita dapat itu kepada golongan fakir dan juga miskin. Manakala 1/3 lagi beri kepada golongan-golongan terdekat. Tak kiralah miskin ke kaya ke, seperti jiran kita. Mungkin jiran kita kaya, tapi boleh juga bagi 1/3 daripada daging korban tersebut. Ataupun saudara mara kita ke yang terdekat, yang kita rapat, maka boleh beri portionnya 1/3 daripada daging korban yang kita korbankan. Dan 1/3 lagi adalah untuk kita makan daripada daging tersebut. Kerana Allah Ta'ala sebut fakulu minha, makan untuk mendapat berkat daripada daging yang kita korbankan. Jadi 1/3 untuk kita. Jadi ini pembahagian yang biasa yang diamalkan. Cuma cara yang afdal, bagaimana kita nak
memanfaatkan daging korban yang kita korbankan itu, mungkin kita ambil satu bahagian daripada lembunya contohnya, kita dapat daging tu. Macam mana kita nak manfaatkan betul-betul supaya kita mendapat pahala yang maksima adalah menyedekahkan sebahagian besar daripada daging korban itu kepada fakir miskin. Kerana tujuan untuk korban ini untuk memberi kepada makan kepada golongan fakir dan juga miskin. Mereka ni apabila tiba hari raya korban dapat, mungkin pada hari lain tak merasa daging tu. Hanya pada hari raya korban saja dapat rasa. Jadi tujuannya adalah untuk memberi makan daging tersebut kepada fakir dan juga miskin. Maka kita sedekahkan sebahagian besar kepada golongan fakir dan juga miskin, dan sedikit daripadanya untuk kita makan sebagai mengambil keberkatan. Ini cara yang paling afdal disebut di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Saya sebut sedikit daripada syarah Yaqut Nafis. Wal afdal fi dhahiyatil masnunah an yatasaddaqa bi aqsariha wa yabqa lahu qalilan lil barakah. Bagi sembelihan korban yang sunat, maka yang terbaik afdal adalah menyedekahkan sebahagian besar daripada daging korban itu dan tinggalkan sedikit untuk dia makan untuk mengambil berkat. Ini cara pembahagian yang afdal. Adapun jika korban tu korban yang wajib. Korban yang wajib ni macam mana? Korban yang kita nazarkan. Aku nazarkan lembu ni aku nazarkan kalau dapat sekian aku akan buat korban seekor lembu. Kita nazar menjadikan korban itu wajib. Maka bagi korban yang wajib, kena sedekahkan kesemuanya kepada golongan fakir dan juga miskin. Tak boleh makan. Orang yang berkorban tu tak boleh ambil untuk dimakan. Sebab ini adalah korban yang wajib. Tapi kalau korban sunat, kita boleh ambil. Kita masuk korban satu bahagian ataupun seekor lembu, kita ambil untuk makan, maka itu boleh. Tapi kalau korban yang wajib, kita nazarkan ataupun perkara-perkara yang wajib yang lain, maka tak boleh kita mengambil daging tersebut dan hendaklah menyedekahkan kesemuanya 100% kepada golongan fakir dan juga miskin. Maka ini adalah yang disebutkan dalam artikel tersebut. Jika tuan-tuan nak lihat, boleh lihat hukum haji dan korban siri ke-23. Pembahagian yang afdal bagi daging korban. Perbahasan seterusnya adalah kita mengambil hukum orang yang melaksanakan korban itu mengambil daripada daging korban. Maksudnya orang yang melapah, orang yang menyembelih, orang yang membahagikan tugas-tugas ni mengambil daripada daging korban. Adakah boleh ataupun tidak? Jadi untuk menjawab persoalan ini, bagi orang yang melaksanakan pekerjaan korban itu, dia tidak boleh mengambil daripada upahnya daripada daging korban. Maksudnya kalau kita menyediakan satu haiwan untuk disembelih, kita tak boleh jadikan daging haiwan korban kita itu sebagai upah kepada penyembelih. Tetapi kita perlu memberikannya dengan bentuk wang, upah dari sudut wang, ke atas pekerjaan yang dilakukan oleh penyembelih tersebut. Tetapi sekiranya kalau penyembelih itu termasuk daripada golongan yang berhak, dia fakir miskin, dia boleh terima. Maka dia boleh terima bukan atas dasar upah. Dia terima sebagai penerima. Dan bukan sebagai upah, kerana upah itu mesti diberikan daripada di luar daripada daging korban yang dilaksanakan tersebut. Jadi dalam perkara ini pelaksanaannya, kalau kita nak membuka harga kepada orang yang nak menyertai korban, kita mesti letakkan sekali, termasukkan dalam harga itu upah kepada penyembelih, pelapah dan juga sebagainya. Jadi kalau contohnya perlu tambah 500 ke ataupun lebih daripada itu, masukkan itu dalam harga korban. Supaya apabila
korban dilaksanakan, wang untuk upah tu dah disediakan oleh penganjur. Adapun daging yang didapat itu bukan sebagai upah, tetapi sebagai status dia penerima yang layak kepada daging korban. Kerana mungkin orang yang berkorban itu termasuk daripada golongan fakir dan juga miskin. Maka itu cara untuk kita melaksanakan perkara ini. Perbahasan seterusnya, kita mengambil perbahasan yang terkini, iaitu hukum memberi daging korban kepada non-Muslim. Cuma sekejap, saya ada masalah internet sikit. Hukum memberi daging korban kepada jiran non-Muslim. Isyak korban sifika 105. Jadi untuk yang pertama, soalannya adalah, boleh tak kita berikan daging korban itu yang kita dapat itu kepada jiran kita? Mungkin jiran kita itu orang yang baik dengan kita, selalu beri hadiah kita apabila perayaan. Boleh tak kita nak hadiahkan sedikit daging korban itu kepada jiran kita yang non-Muslim? Dalam perkara ini, kita menyebutkan bahawa Allah SWT tidak menghalang kita untuk berbuat baik kepada penganut agama lain. Allah Ta'ala sebut, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Dan dalam satu hadis yang lain daripada Mujahid, bahawa Abdullah bin Amr al-As pernah menyembelih seekor kambing dan menyedekahkannya kepada jirannya seorang Yahudi. Jadi menyembelih dan menyedekahkan daging yang tersebut kepada jirannya, dan menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Jibril ni sentiasa menasihatkan aku untuk melakukan kebaikan kepada jiran, sehingga aku menyangka satu masa nanti Jibril akan meletakkan jiran itu sebagai ahli waris untuk mendapat harta pusaka. Nak menunjukkan betapa banyaknya Jibril menyampaikan nasihat kepada Nabi untuk melakukan kebaikan kepada jiran. Jadi berkait dengan perkara ini, hukum memberikan daging korban kepada orang bukan Islam, di sisi ulama Syafi'iyah, secara kebanyakannya melarang daripada memberikan daging korban kepada orang bukan Islam. Ini disebut oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli bahawa diharamkan untuk bagi kepada orang bukan Islam, kerana tujuan daripada korban ini adalah menyantuni umat Islam. Izil qasdu minha ifaqul muslimin bil aqli, untuk menyantuni umat Islam dengan memberi mereka makan dengan daging korban tersebut. Li'annaha diyafatullahi lahum, ini adalah satu pemberian Allah kepada mereka. Jadi tidak boleh memberi kepada golongan non-Muslim berdasarkan pandangan fuqaha Syafi'iyah. Walau bagaimanapun, ada pandangan daripada Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Beliau menukilkan keharusan untuk memberi daging korban daripada beberapa ulama yang lain. Antara yang disebut seperti mana Al-Hasan, Abu Sur, Ibnu Munzir dan juga sebagainya, mengharuskan untuk memberi makan kepada orang bukan Islam daripada korban yang sunat dan bukan korban yang wajib. Kerana korban yang wajib mesti diberikan kepada orang Islam. Tapi korban yang sunat yang dilakukan
mengikut pandangan yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', ada pandangan yang mengatakan boleh untuk beri kepada golongan fakir dan juga miskin. Ini juga disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Mughni. Dia kata harus memberikan daging korban kepada orang kafir. Ini pandangan daripada beberapa para ulama. Dan begitu juga Ibn Mazah daripada mazhab Hanafi juga mengharuskan untuk memberi makan kepada orang kafir yang bersifat zimmi, orang yang duduk di dalam negara Islam yang tidak mencetuskan permusuhan dengan umat Islam. Maka orang ini bagi pandangan mazhab Hanafi adalah diharuskan untuk kita berikan kepadanya. Di samping itu, institusi fatwa antarabangsa, antaranya Jabatan Fatwa Jordan, Dairatul Ifta' Al-Am, juga memfatwakan benda yang sama, mengharuskan memberi daging korban kepada orang bukan Islam. Sama juga dengan Jabatan Fatwa Mesir, Darul Ifta' Al-Misriyah, menyebutkan perkara itu harus. Bahkan menambah lagi bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kita melakukan ihsan kepada seluruh makhluknya dan juga menguatkan jalinan keharmonian sesama anggota masyarakat tanpa mengira warna kulit, bangsa dan juga agama. Jadi ini keputusan yang juga disebut oleh Jabatan Fatwa Mesir. Jadi kesimpulannya, tentang hukum memberikan daging korban kepada non-Muslim, terdapat pandangan yang membenarkannya, seperti mana disebut oleh Imam Nawawi, mazhab Syafi'i dan juga Ibn Qudamah dalam kitabnya Mughni. Cuma bagaimana kita nak melaksanakan dari sudut konteks kita dalam negara Malaysia ni, macam mana kita nak laksanakan hukum tersebut. Pertama, hendaklah didahulukan orang Islam terlebih dahulu. Kerana tujuan korban adalah menyantuni mereka dengan memberi makan korban, daging korban tersebut kepada mereka. Jadi kena utamakan, kalau ada lagi orang Islam yang tak dapat, berikan mereka dulu. Sebelum kita nak fikir tentang beri kepada orang bukan Islam ni, dahulukan terlebih dahulu orang Islam. Kerana golongan ini adalah lebih berhak kepada daging tersebut, seperti mana dalam firman Allah yang kita sebutkan dalam surah Al-Hajj tadi. Kedua, jika sekiranya terdapat keperluan, kita ada jiran kita tengok kita dapat daging banyak, menyebabkan kita keperluan untuk bagi, maka cara yang terbaik adalah kita mengadakan satu jamuan, menjemput semua jiran-jiran tetangga kita, termasuk jiran yang bukan Islam, untuk makan daripada daging yang telah dimasak. Ini adalah yang disebutkan di dalam pernyataan Imam Nawawi tadi. Maksudnya memberi makan, bukan memberi dari sudut mentah tersebut. Dan boleh kita menggunakan cara ini sebagai tujuan untuk berdakwah. Contohnya kalau masjid dia masakkan daging korban itu, dia jemput semua datang, termasuk orang yang bukan Islam datang ke masjid, dan itu dibolehkan dengan fatwa yang disebutkan ini. Maka boleh untuk orang yang bukan Islam itu datang makan, dan dalam masa yang sama kita mengambil peluang ini untuk berdakwah kepada mereka, menunjukkan rahmah Islam kepada mereka dan membangunkan perasaan harmoni dalam melaksanakan pelaksanaan ibadat korban kita ini kepada orang bukan Islam. Jadi ini adalah fatwa yang dikeluarkan. Jika tuan-tuan nak rujuk, boleh rujuk Irsyaad Hukum Haji dan Korban siri ke-105. Sedikit masa berbaki, kita mengambil sedikit amalan-amalan sunat untuk kita laksanakan pada hari raya korban pada hari esok. Antara yang disebutkan amalan sunat untuk kita lakukan pada pagi hari raya esok adalah, yang pertama adalah mandi sunat hari raya. Apabila kita mandi tu, jangan mandi biasa macam hari-hari biasa, tapi kita niatkan untuk mandi sunat. Maka dengan mandi kita itu, kita mendapat pahala. Dan memakai pakaian-pakaian yang terbaik, cantik, bersih, yang terbaik yang kita ada. Tak semestinya baru, tapi yang terbaik pada kita. Itu antara amalan yang sunat. Antara sunat yang lain yang disebut oleh para ulama adalah pergi solat raya dengan melalui jalan yang jauh. Ambil, kalau kebiasaannya jalan kita dekat nak pergi ke masjid, pada jalan pergi, disunatkan untuk sengaja mencari jalan yang jauh untuk sampai kepada masjid. Dan balik pada jalan yang dekat.
Ini kerana Nabi SAW, tujuannya, hikmahnya supaya dapat berjumpa ramai orang dan berlainan orang. Kalau lalu satu jalan je, orang tu lah kita jumpa. Tapi kalau kita ambil jauh sikit, lebih ramai lah. Ni dalam konteks zaman Rasulullah. Rasulullah cuba lalu jalan yang jauh, lalu banyak rumah, berjumpa dengan banyak orang. Dan balik pula dengan jalan yang lain, berjumpa dengan orang-orang yang lain. Jadi itu adalah sunat, dan jika kita buat, kita mendapat pahala sunat. Antaranya lagi adalah amalan sunat adalah tidak makan terlebih dahulu sebelum pergi solat hari raya. Beza dengan solat sunat Aidilfitri. Aidilfitri kita sunat makan dulu. Tetapi sunat Aidil Adha tidak disunatkan kita makan. Kita tahan dulu dan lepas daripada solat raya baru kita makan. Ini kerana hikmahnya adalah bagi orang yang berkorban, dia boleh makan daripada daging korban dia. Rasa lebih sedap. Dia lapar ni, dapat daging korban tu, dia masak, dia makan tu lebih sedap, lebih nikmat daging tu. Antaranya lagi adalah supaya disebut dalam kitab fiqh sama dengan keadaan orang yang fakir, orang yang miskin. Mana orang miskin, dia takkan makan kecuali lepas dia dapat daging. Jadi untuk kita sama keadaan kita dengan orang-orang lain, termasuk orang miskin, kita tak makan terlebih dahulu. Kita tunggu lepas daripada solat, baru kita makan. Dan yang ketiga, kenapa tidak disunatkan makan sebelum pergi solat Aidil Adha ni adalah kerana kalau solat Aidilfitri, sebelumnya puasa. Jadi kita nak bezakan hari yang sebelum dengan hari yang sekarang ini. Aidilfitri itu kita makan dulu, supaya tidak timbul dalam fikiran kita masih kita kena berpuasa. Jadi kita makan, disunatkan untuk makan. Tapi berbeza dengan hari raya Aidil Adha, sebelumnya tidak diwajibkan puasa. Hari sekarang ni, hari kita ni tak diwajibkan puasa. Jadi untuk mukhalafah, untuk membezakan di antara dua Aidilfitri, kita tidak disunatkan makan sebelum pergi solat raya pada Aidil Adha, tetapi pada Aidilfitri disunatkan kita makan terlebih dahulu sebelum pergi ke solat hari raya. Jadi ini mungkin amalan-amalan sedikit yang menambah pahala kita, yang disebut sebagai as-sunnatul mahjurah. Sunnah yang dilupakan, sunnah yang kadang-kadang kita tak terlintas untuk kita ikut. Jadi moga-moga dengan kita mengikut kepada perkara tersebut, kita mendapat pahala mengikut sunnah Rasulullah SAW di hari raya. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Moga Allah Ta'ala menerima segala amalan kebaikan kita di dalam bulan yang mulia ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.